Guli. Ya. Ada orang komen ni, dia tanya macam mana nak tahu minyak hitam tu perlu tambah? Okey, saya tanya kamu dulu kamu tahu bagaimana cek itu minyak hitam dulu tak? Tak tahu. Okey, saya ajar kamu step by step. Okey. Yang pertama kamu mesti confirmkan kamu punya tempat atau kawasan parking mesti nak rata punya lantai. Jangan ada kalau dia ada kamu tak dapat angka itu yang tepatnya, faham? Yang kedua, korang mesti mau tengok sini. Engine yang ada satu jarum ya. Faham? Dekat engine ya ada satu jarum. Ini jarum adalah cek itu minyak hitam ya, faham? Okey. Okey. Yang ketiga, kamu mesti ingatkan jangan start engine semasa kamu cek itu minyak hitam. Mesti pastikan kamu minyak engine dalam keadaan yang sejuk. So itu sebab paling bagus waktu pagi kamu cek itu engine minyak. Faham? Oh. Okey. Yang keempat preparekan satu helai kertas. Okey? Senang saja. Korang buka sini, lap dulu. First time korang jangan tengok macam ini tau. Lap dulu. Okey? Lap bersih-bersih, kamu boleh tengok. Jarum yang dekat bawah adalah minimum. Jarum yang dekat atas adalah maksimum. So itu minyak kan mesti dekat atas ini titik. Faham? Oh, faham. Kalau tengah-tengah sini masih boleh lagi lah. Jangan kurang setengah. Kalau kurang setengah sila isi sampai titik yang maksimum ini. Faham? Oh, okey, faham. Okey kalau sudah jatuh sampai minimum anda pergi bengkel cek kerana saya takut ada leaking. Faham? Okey, faham. Okey, selepas itu sudah lap cucuk balik. Cucuk balik sampai akhir. Cucuk sampai akhir tarik balik. Kamu tengok sekarang dia tekan mana? Tengok dia tekan sini kan, betul tak? Yalah. Okey, so tekan sini artinya dia sudah kurang sikit lah. Faham? So kamu boleh tambah balik sampai ini titik. Oh. Faham Faham. Sekarang kamu sudah tahu lah bagaimana cek itu minyak hitam. Selepas itu baru tengok nak tambah balik atau tak mau tambah balik. Faham? Okey, faham. Okey so jangan lupa follow saya, like dengan share. Okey.